Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farhana binti Talib, nombor metrik 22300767. Kami dari kumpulan HASTA. Kami akan membentangkan laporan program orientasi untuk pekerja GIG. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan konteks pekerja GIG dan prosedur orientasi pekerja. Saya akan memulakan pembentangan dengan objektif kajian. Yang pertama adalah membantu pekerja GIG memahami struktur organisasi, fungsi setiap jabatan serta peranan mereka dalam keseluruhan sistem kerja. Yang kedua, meningkatkan tahap penyesuaian pekerja GIG terhadap budaya organisasi. Ini termasuklah pendedahan kepada nilai, etika kerja serta amalan profesional yang diamalkan dalam organisasi. Yang ketiga ialah memastikan pekerja GIG mempunyai kefahaman yang jelas terhadap sistem kerja organisasi termasuk prosedur standard SOP, penggunaan teknologi serta saluran komunikasi yang betul. Seterusnya ialah konteks pekerja GIG. Definisi pekerja GIG. Pekerja GIG merujuk kepada individu yang bekerja secara kontrak, sementara atau bebas tanpa ikatan pekerjaan yang tetap dengan sesebuah organisasi. Mereka biasanya diambil bekerja untuk tempoh tertentu, projek tertentu atau keperluan jangka pendek syarikat. Dalam konteks ini, pekerja GIG bekerja sepenuh masa di pejabat tetapi hanya untuk tempoh kontrak, contohnya 1 tahun, dan ia tidak menikmati status sebagai pekerja tetap. Walau bagaimanapun, mereka masih tertakluk kepada peraturan dan keperluan organisasi sepanjang tempoh perkhidmatan. Dalam dunia pekerja GIG, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi. Antaranya ialah isu komitmen dengan organisasi. Ia berbeza dengan pekerja tetap yang mempunyai hubungan jangka panjang dengan organisasi. Pekerja GIG cenderung melihat peranan mereka sebagai sementara. Hal ini boleh mengurangkan tahap komitmen mereka terhadap matlamat organisasi serta mempengaruhi tahap motivasi dalam melaksanakan tugas. Cabaran kedua ialah cabaran dari sudut sosialisasi organisasi juga amat signifikan. Pekerja GIG lazimnya tidak melalui proses penyesuaian yang mendalam seperti pekerja tetap, menyebabkan mereka kurang memahami nilai, etika dan budaya kerja organisasi. Kekurangan pendedahan ini boleh menjejaskan keupayaan mereka untuk menyesuaikan tingkah laku dengan jangkaan organisasi, sekaligus meningkatkan risiko berlakunya konflik, salah faham komunikasi dan ketidakselarasan dalam pelaksanaan tugas. Cabaran seterusnya ialah aspek peranan yang jelas turut menjadi isu kritikal dalam konteks pekerja GIG. Tanpa garis panduan yang jelas mengenai skop tugas, tanggungjawab serta standard prestasi, pekerja mungkin mengalami kekeliruan. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kecekapan kerja, malah boleh menyebabkan tekanan kerja serta penurunan tahap kepuasan kerja. Yang terakhir ialah pekerja GIG juga berhadapan dengan cabaran dari segi penyesuaian terhadap sistem kerja dan teknologi di organisasi. Dalam kebanyakan organisasi moden, penggunaan sistem digital, perisian dalaman serta platform komunikasi adalah elemen penting dalam operasi harian. Kekurangan pendedahan awal kepada sistem ini boleh menyebabkan kesukaran dalam melaksanakan tugasan dengan efisien, seterusnya meningkatkan risiko kesilapan dan kelewatan kerja. Walaupun demikian, pekerja GIG tetap memainkan peranan yang signifikan dalam menyokong operasi organisasi. Fleksibiliti dan kepelbagaian kemahiran yang dimiliki oleh mereka merupakan aset penting yang boleh meningkatkan keupayaan organisasi keperluan bagi organisasi. Oleh itu, pemahaman mendalam terhadap konteks ini menjadi asas penting dalam merangka program orientasi yang efektif, relevan dan mampu memenuhi keperluan kedua-dua pihak iaitu pekerja dan organisasi. Seterusnya ialah prosedur orientasi. Prosedur orientasi yang telah dirancang selama 3 hari dalam usaha memastikan keberkesanan penyatuan pekerja GIG ke dalam organisasi. Perancangan prosedur orientasi yang sistematik dan komprehensif adalah amat penting
Prosedur orientasi bukan sekadar sesi pengenalan tetapi merupakan satu proses strategik yang bertujuan membentuk kefahaman, sikap dan kecekapan pekerja dalam melaksanakan tugas secara efektif. Di sini ada jadual untuk hari orientasi iaitu selama 3 hari. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Saudari Fahana. Nama saya Nasyamin. Assalamualaikum. Nama saya Nasyamin Meti Muhammad Kamal. Bernama Metrik 22307502. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syara dan rakan-rakan kerana ingin memberi peluang kepada saya untuk membentangkan topik pemilihan media, pelatihan dan strategi dan berkesan. Untuk pengetahuan semua, pembentangan ini akan memfokuskan kepada bagaimana organisasi dapat memilih media latihan yang paling sesuai khususnya bagi pekerja JAG yang bekerja secara kontrak jangka pendek. Seperti yang kita ketahui, pekerja JAG memerlukan proses orientasi yang cepat, padat dan berkesan. Oleh itu, pemilihan medium latihan yang tepat amat penting bagi memastikan mereka dapat memahami tugas dan menyesuaikan diri dalam tempoh masa yang singkat. Kepentingan media latihan. Seperti yang kita sedia maklum, pekerja JIG biasanya bekerja dalam tempoh masa yang terhad dan tidak mempunyai masa yang panjang untuk menjalani latihan secara mendalam seperti pekerja tetap. Oleh itu, mereka memerlukan satu proses pembelajaran yang lebih cepat, efektif dan terus kepada perkara yang penting supaya dapat terus melaksanakan tugas dengan baik. Dalam konteks ini, media latihan yang digunakan perlu bersifat fleksibel, mudah diakses serta tidak terlalu komplik. Selain itu, ia juga perlu menyokong pembelajaran sendiri supaya pekerja boleh belajar mengikut kadar sendiri, sekaligus meningkatkan kefahaman dan mengurangkan kebergantungan kepada pihak pengurusan. Bagi memastikan latihan diberikan benar-benar berkesan, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan iaitu blended learning dan adult learning theory. Blended learning merupakan gabungan antara pembelajaran secara digital dan interaktif di mana pekerja bukan sahaja menerima maklumat secara teori tetapi juga melalui interaksi dan pengalaman. Manakala adult learning pula menekankan bahawa orang dewasa belajar dengan lebih baik apabila mereka diberi peluang untuk belajar secara kendiri berdasarkan pengalaman dan berfokus kepada penyelesaian masalah sebenar. Pendekatan ini dapat sangat sesuai dengan pekerja JIG kerana mereka lebih berdikari berorientasikan hasil dan cenderung untuk belajar secara praktikal. Untuk model e-learning, medium pertama yang digunakan ialah model e-learning. Melalui platform ini, pekerja boleh mengakses bahan latihan pada bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa terikat dengan masa atau tempat tertentu. Ini merupakan fleksibiliti yang tinggi terutama bagi pekerja JIG yang mungkin mempunyai jadual kerja yang tidak menentu. Selain itu, mereka juga boleh mengulang semula pembelajaran, khususnya bagi topik penting seperti prosedur operasi standard atau penggunaan sistem. Pendekatan ini bukan sahaja menyokong pembelajaran kendiri, malah membantu meningkatkan tahap kefahaman dan penguasaan terhadap tugasan yang diberikan. Manakala untuk video alu-aluan pengurusan, video ini memainkan peranan penting sebagai medium komunikasi awal yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang organisasi. Melalui video ini, pekerja dapat memahami dengan lebih jelas mengenai visi dan misi serta nilai yang diamalkan oleh organisasi. Di samping itu, penyampaian secara visual dan lebih personal ialah dapat mewujudkan hubungan emosi antara pekerja dan organisasi. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan rasa keterikatan, motivasi serta semangat untuk memberikan komitmen yang terbaik walaupun mereka bekerja dalam tempoh masa yang singkat. Poin yang seterusnya ialah berkenaan dengan sesi soal jawab live. Selain itu, melalui sesi ini, jawab secara langsung melalui platform seperti Zoom atau Microsoft Teams juga merupakan salah satu kaedah yang sangat efektif.
Pekerja berpeluang untuk berinteraksi secara terus dengan pihak pengurusan atau fasilitator latihan. Mereka boleh bertanya soalan, mendapatkan penjelasan dengan lebih jelas serta berkongsi pandangan atau pengalaman. Interaksi dua hala ini sangat penting kerana ia dapat mengurangkan kekeliruan, meningkatkan kefahaman serta membina keyakinan dalam kalangan pekerja untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Seterusnya ialah penyediaan buku panduan digital sebagai rujukan utama kepada pekerja. Buku panduan ini pula mengandungi maklumat penting seperti struktur organisasi polisi syarikat, etika kerja, prosedur operasi, standard serta panduan penggunaan sistem. Kelebihan utama buku ini ialah pekerja boleh merujuk semula maklumat tersebut pada bila-bila masa tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada pihak pengurusan. Ini bukan sahaja membantu meningkatkan kecekapan pekerja, malah dapat mengurangkan kesilapan serta memastikan setiap pekerja memahami tugas mereka dengan lebih jelas dan teratur. Sebagai kesimpulan, pemilihan media yang strategik memainkan peranan yang sangat penting dan memastikan keberkesanan program orientasi khususnya bagi pekerja JIG. Gabungan berbagai media seperti e-learning, video, sesi interaktif dan buku panduan digital dapat mewujudkan satu pengalaman pembelajaran yang lebih fleksibel, menarik dan berkesan. Pendekatan ini bukan sahaja dapat membantu pekerja menyesuaikan diri dengan lebih cepat dalam organisasi, malah turut meningkatkan tahap kefahaman, keyakinan serta prestasi kerja mereka. Akhir kata, jelaslah bahawa pemilihan media latihan yang tepat bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja tetapi juga menyumbang kepada kejayaan dan kelangsungan sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Hanani Husna. Terima kasih Syed Syamimi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hanan Yusna Betty Nazar, metrik nombor 22307178. Baik, seterusnya saya akan membentangkan bahagian 4 iaitu pengurusan isu teknologi dalam kalangan pekerja GIG. Dalam era digital sekarang, penggunaan teknologi bukan lagi pilihan tetapi satu keperluan. Bagi pekerja GIG, mereka memerlukan sistem yang cepat, fleksibel dan mudah diakses supaya dapat menyesuaikan diri dengan cepat dalam organisasi. Antara teknologi yang digunakan ialah seperti LMS, aplikasi budak alih dan juga platform komunikasi dan dalam talian. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran seperti isu keselamatan data, tahap literasi digital yang berbeza dan juga masalah teknikal seperti pencapaian internet. Kepentingan teknologi. Seterusnya, penggunaan teknologi ini sangat penting kerana ia dapat mempercepatkan proses adaptasi pekerja GIG, selain itu juga dapat meningkatkan kecekapan kerja dan memudahkan komunikasi serta menyokong operasi organisasi secara lebih sistematik. Untuk isu yang seterusnya, iaitu isu dan penyelesaian keselamatan teknologi, bagi isu yang pertama adalah berkaitan dengan akses kepada sistem syarikat. Pekerja JIG memerlukan akses kepada sistem dalaman tetapi jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan risiko pencerobohan data. Bagi mengatasi masalah ini, organisasi boleh menggunakan pengesahan dua faktor iaitu menghadkan akses mengikut peranan serta penetapan tempoh tamat akses secara automatik. Sebagai contoh, pekerja akan diberikan ID sementara bersama kata laluan yang unik. Selain itu, pekerja juga hanya diberikan akses kepada sistem yang berkaitan dengan kerja mereka sahaja. Isu yang kedua iaitu perlindungan data. Perlindungan data dan maklumat sulit adalah pekerja mungkin terdedah dengan maklumat penting seperti data pelanggan dan atau kewangan. Jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan kebocoran dan penyalahgunaan data. Oleh itu, organisasi perlu menyediakan latihan keselamatan cyber dan mewajibkan NDA serta menggunakan sistem encryption. Contoh perlindungan data adalah pekerja perlu menandatangani NDA untuk menjaga kerahsiaan maklumat syarikat serta mereka juga perlu diberikan latihan untuk mengenal pasti ancaman secara phishing. Selain itu, dalam aktiviti akan dipantau bagi mengelakkan penyalahgunaan data. Isu yang seterusnya itu isu yang ketiga iaitu komunikasi dan kerjasama. Pekerja GIG biasanya bekerja dalam tempoh singkat. Jadi komunikasi yang berkesan sangat penting bagi mengatasi masalah ini. Organisasi juga boleh menggunakan platform seperti Microsoft Teams dan Zoom bagi mewujudkan kumpulan kerja serta
menyediakan garis panduan sebagai komunikasi. Contoh platform yang boleh digunakan adalah seperti email yang boleh digunakan untuk komunikasi secara formal, dan Zoom juga boleh digunakan untuk mesyuarat rasmi, serta Microsoft Teams boleh digunakan untuk perbincangan harian dan kerja yang berpasukan. Untuk justifikasi pendekatan ini adalah penting kerana ia dapat mengurangkan risiko kebocoran data, iaitu penggunaan 2FA meningkatkan keselamatan akaun, serta latihan cyber pula dapat mengurangkan kesilapan manusia. Selain itu, platform digital membantu komunikasi lebih efektif dan sistem automatik menjimatkan masa pengurusan. Sebagai kesimpulan yang boleh disimpulkan di sini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam pengurusan pekerja JIG. Organisasi juga memainkan peranan penting untuk memastikan keseimbangan antara kecekapan operasi dan keselamatan data. Dengan pengurusan teknologi yang baik, prestasi pekerja dan organisasi dapat dipertingkatkan, syarikat dapat menjadi lebih efektif dan menjadi pengurusan yang sistematik. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.